daripada 1000 markah keseluruhan dalam 10 mata pelajaran. Anak sulung daripada 3 beradik ini merupakan anak kepada cikgu favorit sekolah, iaitu Cikgu Ni Muhammad Hasbullah binti Muhammad Farid dari Sekolah Kebangsaan Seri Mahkota, dan bundanya Cikgu Nur Syahira binti Muhammad Syukri dari Sekolah Kebangsaan Wira. Dipersilakan pelajar terbaik kategori perempuan Nik Nur Marisa binti Nik Muhammad Hasbullah. Tahniah kami ucapkan buat semua penerima anugerah Kafah Al-Munawarah bagi sesi 2025. Penerima sijil akhir tahun Kafah atau kelas Al-Quran Fardu Ain adalah merupakan calon-calon yang menduduki peperiksaan UPKK tahun 2025.